tak dapat like a proper shot of me tau sebab dia punya orang berlalu. Padahal honestly you sponsor anak tudung je. You sponsor anak tudung je. Lepas tu dah Dia cakap lalu. dia tak apa. Taklah. Tengoklah kalau macam mana pun. Ah, Lepas tu masa dia edit dia sponsor anak tudung. kau Lala lebih bersyukur. Of lah. course Lala Bersyukur lah, bersyukur. kita Sebab bersyukur. memang last minute kan. So masa dia offer, ambil je. Lepas tu dia edit pula gambar Laila tu. Memang makeup Laila tu berubah tau. Makeup Laila berubah sangat Makno. Sebab yang makeup Laila pun sponsor juga. Laila memang suka sangat sponsor. Laila memang suka sangat dia punya makeup. Makeup dia very soft. Pakai fake lashes. Ada harsh contour. Tak ada pakai Contact lens. tak ada pakai contact lens. Dia merubah apa-apa yang Laila tak nak. Dia memang Sesuai dengan ikut jiwa apa yang you Laila lah. nak. Yes, Laila memang tak suka heavy makeup. So memang apa yang dia buat tu okay. Tapi bila sampai dekat this brand, dia edit sampai muka Laila tu jadi macam jadi keras tau. So bila orang tengok, orang macam like buruknya makeup dia. Can you imagine? Kesian kat orang yang sponsor makeup Kesian dekat tu. orang yang sponsor makeup tu. Saya bagi tahu lah, dia kata, I ask them to take it down lah. Take it down because imagine Laila tengah kahwin, baru kahwin, and I'm so happy with my dress, I'm so happy with my makeup, just to read people online kata macam buruknya makeup dia, buruknya dia on hari kahwin dia. Dalam banyak-banyak hari you boleh buruk tu, buruk you pada hari kahwin you. Faham tak? Padahal itulah hari yang kita impikan. So disappointed. But again, it's the joy killer lah. Ada je yang bukan that session pun ada je yang macam makeup Laila masa nikah, masa tandang. Ada je yang macam tak sesuai lah makeup ni dengan you. As if Laila boleh tukar makeup lepas dia cakap macam tu. So masalahnya kau dah kahwin dah time tu? Dah. Video dah post dah? Dia dah post